Kau ni, apa beza graphite pensel dengan charcoal pensel? Nah, Apakah perbezaan pensel grafit dan pensel charcoal? Ia dibuat daripada sejenis karbon lembut yang dicampur dengan tanah liat, memberikan warna hitam kelabu berkilat. Semakin lembut gradenya, semakin gelap hasilnya. Tetapi ada sedikit kilauan. Grade terdiri daripada 2H sampai ke 8 atau 9B. Licin, mudah dikawal sesuai untuk lukisan halus dan shading lembut. Mudah dipadam dengan pemadam biasa dan tidak mudah comot. Pensel charcoal dibuat daripada arang tulen yang biasa diperoleh daripada kayu yang dibakar tanpa oksigen. Ada 3 grade charcoal: hard, medium, soft. Menghasilkan warna hitam pekat tanpa kilauan, sangat sesuai untuk kontras tinggi dan kesan dramatik. Sukar dikawal untuk detail kecil tapi sangat bagus untuk lukisan ekspresif. Susah dipadam sepenuhnya, cepat comot dan mudah tersebar di kertas. Sebab itu artis biasanya guna fixative spray untuk menghalang kesan comot. macam ni beza dia. Komen, like dan share untuk video seterusnya. Westa, inspirasi kreatif.